Pedas ghost pepper. Ghost pepper gila. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan yang simple sahaja. Tak simple Ini tak pedas. simple. Ini tak simple. Kita nak makan ghost pepper. So kita nak makan apa? Ghost pepper carbonara dengan ghost pepper biasa, perisa ayam pedas lah. Ini yang terbaru korang. Ini yang carbonara. Cantik kan? Carbonara. Ini sumpah pedas gila korang. Ini memang kita tak ajak Caca sebab pedas. Dan kita tambah dengan ni. Pedas juga ni ghost pepper. Keropok ghost pepper. Okey. Okey korang, so kita pun tak sabar nak makan. Macam biasa kita tambahkan dengan telur supaya dia mengurangkan rasa pedas tu. Okey, kita tak tahu sama ada kita mampu habiskan ke ataupun tidak untuk kali ni. Disebabkan ada yang request akak kalau makan samyang ke ataupun ghost pepper, korang kena letak dekat tray supaya dia lebih nampak menarik. So hari ni Kak Ita tunaikan. Sorry kalau jerit-jerit tu. Okey korang, so kita pun tak sabar nak makan, perut pun dah lapar. Kita nak sahut cabaran makan Maggi yang paling pedas. Pepper. Okay, so sebelum kita nak start ni, okay, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Ita tu, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, add on notification korang supaya korang tak terlepas video yang Ita upload. Tapi tunggu lama, mari kita makan. Dan sebelum tu kita baca doa dulu. Amin. Minum dulu. Kenapa kau gelak-gelak? Wow. What are you doing? Keropok. Ada tahu pedas. Jom. Tak pernah ya orang makan ghost pepper dengan keropok. Tak pernah kita buat lah. Kita makan. Bismillah. Baru makan pula pedas lah. Main ghost pepper ni cilik bahaya. Makan telur kurang pedas. Untuk persebab pun dah pedas korang. Makan dengan telur. Lebih baik malam sembilan kita dah makan pedas kan. Baru okey sikit. Kalau tak makan pedas, kalau makan pedas tambah pedas. Sorry korang kalau tak cakap lah. Korang hitam keropoknya. Pedas ya. Buat pedas. Tak barah makan keropok pedas. Tapi yang keropok ni yang ni tunggu beli keropok yang
Pedas surat lah. Pedas lah ni. Kau tak rasa lah? Ni dah rasa dah tengah-tengah. Dah rasa dah. Yelah, jangan pedas. Yang kau beli satu tu lebih pedas. Okey. Yang macam juga. Tapi satu kali makan. Keropok pakui tu. Pakui yang tahan 5 minit dulu. Ya. Wah, itu pedas gila. Ini kalah. Efeknya. Itu kalau tak kuat jangan. Bahaya. Pedas gila tu. Sampai habis satu botol susu. Awet. Makanan telur kuning. Budak gigi nak. Tak boleh. Kenapa telur rasa lain lah? Apa? Telur. Rasa telur lah. Tak lain. Macam pekat-pekat sikit. Yalah, ni kau beli yang mahal kan? Ya. Dalam ambil apa tu? Oh, berarti lebih sedap yang murah lah. Rasa telurnya sedap. Rasa telurnya pekat. Kenapa masa penuh tak sedap lah? Dia punya pedas tu lain macam lah. Lebih okey yang dulu Yang hitam tu. Tu sedap pedasnya. Ini rasanya pedas tapi rasa macam minyak kurang. Minyak kurang. Ya, bumbu. Oh, betul. Minyak sama. Bumbu. Awak nak telur ke? Makan pedas juga. Ni kurang. Ini sikit lah. Keropok dia pun macam tak berapa. Macam sedap yang hitam. Betul lah. Mak hitam. Lain macam lah. Very spicy. Minum tambah pedas. Sebab tu jangan minum. Jangan cakap lah. Betul, pedas-pedas dia tu. Rasa masam-masam tu. Apa? Saya tak rasa tu. Masam. Tak sama. Nak apa? Nak apa? Pedas. Pedas jangan. Minyak tak boleh makan. Telur pun dah kena tilik dia dah. Ya, Tengok. kena cili. Kamu cilik sikit lah. Taruh lah. Apa nak? Yang tadi habis dah. Habis kat sekolah tadi awak makan apa? Kamu lah. Kan mau kan kita makan perkara ni. Lepas tu kita makan air laut. Lauk. Habis. Habis sushi. Habis. Ya ke? Betul. Tak tiba. Betul. Kau bagi orang. Masa tu aku nak makan dia mentah-mentah macam tu. Tak tahu apa tu. Tak tahu ada yang rasa.
Tak ada, sumpah. Beli je. Beli seorang. Semalam dia makan sikit, dia simpan semata-mata mak buka. Astaghfirullahaladzim. Kau punya betul. Kau betul ke tak panas kau? Aku ni waras. Panas. Pedas boy. Nak perlu. Untung hidupkan aircon. Kalau tak ada aircon, mampus. Tak ada tahan. Tapi sihat macam tu lah tak? Tak hidup aircon. Makan yang berbelum. Tak payah jogging. Macam dulu dalam bilik konten kita tak ada. Tu sihat. Tak ada aircon nak. Ui. Memang panas. Gila. Macam habis mandi basah. Tak ada aircon. Makan pedas. Panas-panas. Tambah cuaca panas. Ni sejuk lah. Ada aircon. Boleh lah. Weh. Dah tak kuat lah. Bahaya. Dia budak tak sesuai makan. Pedas. Dia tak macam dulu. Kalau dulu dia ada minyak dia tu boleh. Betul. So tak letak dia punya oil tu pun Taruh pedas korang. taruh bumbu dia je. Sekarang tak boleh dah. Sebab Dia campur. Dia campur memang. Dia campur dengan bumbu dia langsung. Kalau tak letak, tak sedap. Tapi dia tetap lebih sedap yang warna hitam tu. Boleh lah. Bumbu dia tu sedap. Tak mampu korang pun nasi Dah. korang. Terakhir dia kau. Habis dah. Okay korang. So sorry korang. Sorry tak boleh habiskan. Okay korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang tengok video YouTube channel Nita sampai habis, terima kasih kepada anda like, komen, share, subscribe YouTube channel Nita. Semoga korang semua dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah SWT walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi. Bye bye semua. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.